Hari ni kita makan pemakanan Rasulullah. Semua mendakwa pemakanan Rasulullah. Orang tanya saya, ustaz sihat? Sihat orang tua. Sihat orang tua. Okay, saya dulu sakit jantung tahun lepas. Bulan 2 yang lepas, genap setahun saya sakit jantung. Sebab tu bulan Februari yang lepas saya beli kek. Saya potong kek ulang tahun pertama. Staff saya tanya, ustaz, kek apa ni ustaz? Ulang tahun yang pertama sakit jantung. Empat. Oi, subhanallah. Tuan-tuan, kita ni hamba Allah ada 4 sifat. Pertama berdoa, kedua tawakal. Ketiganya ialah redha dengan apa yang Allah Ta'ala bagi. Dan pandang baik dengan apa yang Allah Ta'ala tak bagi. Ini sifat hamba. Nombor 1, doa. Nombor 2, tawakal. Nombor 3, redha. Jangan pandang buruk apa yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Jangan pandang buruk. Ada hikmah. Sebab tu bila saya sakit jantung hari itu, tuan-tuan, saya syukur. Saya redha je. Dalam hati saya kata, apa pula Allah nak bagi dekat aku? Rupanya tuan-tuan, Allah bagi macam-macam. Akibat sakit jantung tu Allah bagi macam-macam. Saya duduk dekat airport, beratur nak check bag, nak scan bag ni. Beratur panjang tuan-tuan. Polis. Datuk, depan. Minta maaf ya tuan-tuan, dia sakit jantung. Depan. Oh, subhanallah. Tak payah beratur makcik. Itu kelebihan sakit jantung. Jadi kalau makcik tak nak beratur, minta sakit jantung, insya-Allah. Senang tuan-tuan, didahulukan, tuan-tuan, rakyat didahulukan tuan-tuan. Orang pun tak marah saya. Dia sakit jantung. Sakit jantung. Faedah. Saya ceramah sekarang tuan-tuan, kadang-kadang 2 ambulans standby. Malam ni je tak ada ambulans. Semalam saya ceramah dekat UiTM, ambulans standby. Saya ceramah dekat sini, ambulans standby. Di Kuching 4 ambulans tuan-tuan. 4 ambulans buat dekat masjid. Masya Allah, memang bermanfaat. Saya sakit, ada hamba Allah depan sana tu sawan. Tengah-tengah dengar ceramah panas, dalam masjid panas. Sawan, ambulans dah standby. Ni pun saya takut ramai sawan panas malam ni tuan-tuan. Ambulans tak ada. Saya ceramah di Pahang tuan-tuan, ambulans standby. Sebelah pentas saya ceramah, siap dah buka pintu lagi. Nurse dia tegak tengok saya. Bila nak rebah ustaz ni? Allah. Kita hari ni makan pemakanan sunnah. Kurma kita makan. Makcik-makcik makan kurma ajwa, senang bersalin. Saya kena santau. Saya makan kurma 7 biji, buang racun dalam badan. Rasulullah cakap ajwa tu membuang racun. Opa-opa yang mana nak mudah bersalin, makan kurma pak. Opa ustaz, buat tenang ustaz. Opah pun mengandung pun. Opah muda 46. Buat kurma tu elok, makanan Rasulullah. Cuma untuk kita orang lelaki-lelaki ni masalah dia, kalau banyak sangat makan kurma ajwa, botak lah. Itu kesan dia. Ya, sebab mahal. Okey. Mana faham? Tak faham sudah. Orang lelaki-lelaki macam kita, kalau makan kurma ajwa selalu, kesan nombor 1 dia botak. Sebab mahal, RM160 sekilo. Tak botak kita, dapat beri RM5 je tuan-tuan. Garu-garu kepala botak dia. Kita tiru. Orang tanya pada saya, ustaz, apa ustaz makan? Saya minum minyak zaitun. Wattin wa zaitun, wa turi sinin, wa hadzal baladil amin. Bila time ustaz minum minyak zaitun, wa kurma, wa duha wal laili iza saja. Saya minum pada waktu duha. Apa yang Nabi buat, apa yang Nabi sebut, apa yang Quran buat, saya buat. Pasal kita nak ambil keberkatan. Rupa-rupanya tuan-tuan, bila kita buat benda-benda itu, baik sungguh manfaatnya. Sampai bila kita nak tiru Rasulullah ni? Daripada pagi tadi sampai tidur. Sampai nak tidur nanti, sebelum tidur gosok gigi. Adik-adik, sebelum tidur gosok gigi, basuh tangan. Ini makan nasi kari bau lauk, kemudian tidur. Syaitan mempunyai deria bau yang sangat kuat. Bila dia bau lauk, dia datang, dia jilat jari kita, nak. Tu yang kena tindih tu.
Makcik-makcik tu yang kena lebam peha. Lebam sana, lebam sini. Lebam tengkuk lain. Lebam peha tu. Yang pernah faham, tak faham sudah. Ini duduk mengeluh, Ustaz. Oi, lebam biru-biru makcik ni habis. Kaki-kaki ni lebam, Ustaz. Oi. Kencing manis. Hidup kencing manis. Gitu dia. Sebab makcik tidur, tangan masih lagi berbau makanan. Benda tu datang. Malam ni kalau adik berani, nama harimau ni. Berani ni. Makan nasi, jangan basuh tangan. Biar sikit-sikit je, bau-bau kari lagi. Dia datang tindih kita. Sebab tu Rasulullah pesan, basuh tangan elok-elok sebelum tidur. Baca doa yang tertentu sebelum tidur. Sampai ke tidur, sampai belah mana pun, kita ikut cara Rasulullah. Cantiklah tuan-tuan hari ini. Alhamdulillah. Kita baca Quran ikut cara Rasulullah. Tak lama lagi kita tadarus. Nabi Muhammad baca Quran, Jibril semak. Okey, Jibril baca Quran, Nabi dengar. Tu nama dia tadarus. Bulan Ramadan nanti kita buat tim tadarus. 5 orang satu tim. Seorang baca, 4 lagi semak. Bukan seorang baca, 4 lagi nyembang. Aku dah baca dah, engkau pula baca. Aku dah baca dah. Dia berdua WhatsApp. Itu bukan tadarus, tu terderas. Ada orang yang bila ditegur, dia lari pada tim tadarus. Dia lari pada tim tadarus. Yang tegur tu pula ustazah tajwid. Innal ladzina kafaru sawa'un al 4 rakaat 4. Innal ladzina kafaru sawa'un 4. Duk ketuk lantai ni. Innal ladzina kafaru 4. Makcik cakaplah, tang mana yang 4 tu? 4 sepak tak lagi. Malam besok tuan-tuan tak masuk dah tim tadarus. Dia merajuk, dia duduk hujung bawah telkung tu. Seorang-seorang dia baca. Orang tanya dia, Leha, engkau tak masuk tim tadarus ke? Tak payah, baca seorang lagi senang. Betul semua. Baca dengan dia orang tu ada salah. Itu yang baca seorang ni betul semua. Alhamdulillah kata dia. Besok habis dah 30 juzuk. Itu bukan tadarus. Tadarus ni baca semak menyemak. Sebab tu Nabi kata khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Orang yang paling baik di kalangan kamu ialah orang yang belajar dan mengajar Al-Quran. Semua orang boleh baik. Makcik-makcik, jangan cakap makcik-makcik. Okey. Jangan cakap. Cuba tengok di surau. Asyik tu imam je dapat pahala lebih, dia yang terbaik. Makcik tak boleh pun jadi imam. Oh, merajuk. Makcik kerja apa? Saya ustazah, lulusan Azhar ustaz. Tu imam kita tu SRP minta lepas ustaz. Sepatutnya ustazah yang layak jadi imam tu dia. Ustazah, kalau ustazah jadi imam, tak rukuk makmum. Ustazah rukuk je, makmum tegak. Begini tengok tau. Hak belakang tu begini tengok. Yang hujung pula nyesat aku kat hujung tak nampak. Sebab tu orang perempuan tak boleh jadi imam. Biar laki-laki ustazah. Orang yang terbaik di surau kita tu imam. Tapi berapa orang boleh jadi imam? Yang terbaik lagi siapa selepas imam? Bilal. Tapi berapa orang yang boleh jadi Bilal? Yang terbaik selepas Bilal siapa? Orang yang sembahyang saf paling depan. Penuh 3 tu habis. Aduh, bilalah Tok Bilal nak mati? Bilalah Tok Imam nak mati? Aku pula nak isi jawatan. Tak payah rebut-rebut. Biarkan imam, biarkan Bilal. Sebab ada orang yang Nabi sebut semua orang boleh dapat jadi baik. Apa dia? Orang yang belajar Al-Quran. Khairukum, yang paling baik di kalangan kamu ialah orang yang belajar Al-Quran. Maknanya dalam masjid ni, dalam surau ni, semua orang boleh jadi baik. Pergilah belajar Quran. Malu Ustaz? Malu apa? Belajar. Masuk balik kelas Iqra. Malu Ustaz? Kalau gitu belajar dengan cucu. Cucu dah jam 4. Belajar dengan cucu. Cucu suka. Kuatlah sikit atuk. Nanti orang dengar tu malu. Boto tata dia balik terus tuan.
tata dia. Pergilah belajar, jangan malu.